stroke bukan masalah orang tua je dah sekarang ni. Yes, zaman sekarang stroke bukan tunggu umur 60. Stroke bukan penyakit 50-an. Stroke bukan hanya berlaku kepada orang yang 40 ke atas sahaja. Stroke boleh kena dekat sesiapa sahaja pada bila-bila masa sahaja, pada apa jua umur sekalipun. So korang semua, kita semualah, kena kenal tanda awal stroke. Kanak-kanak sekolah dan remaja pun kena tahu. So korang save dulu video ni, forward dekat family group masing-masing sambil dengar penjelasan saya dari awal sampai hujung. Macam ni. Simptom stroke senang dikenal pasti menggunakan akronim PERMATA. PERMATA tu apa? Pening atau rasa tidak seimbang, rabun atau masalah penglihatan, muka herut, angkat tangan untuk mengesan kelemahan, tutur tidak jelas untuk mengesan masalah pertuturan. Dengan PERMATA, angkat telefon untuk hubungi 999 atau 112. Yes, kalau korang nampak PERMATA, maksudnya korang nampak sesiapa yang mengalami tanda-tanda stroke, be fast. Kalau nampak simptom PERMATA, anggap ia kecemasan until proven otherwise. Sometimes simptom tu semua ada sekejap je dan hilang sendiri tanpa apa-apa rawatan. Jadi ramai confused dan ada segelintir yang rasa, dah baik dah, tak payahlah pergi hospital. salah. Tu sebenarnya tanda-tanda minor stroke atau nama perubatannya transient ischemic attack. Ramai fikir minor stroke ni Tak apa, tak payah buat apa-apa. salah ya guys. Walaupun gejalanya minor stroke, korang tetap kena pergi hospital secepat mungkin sebab minor stroke boleh jadi gejala awal sebelum stroke sebenar, stroke yang lebih besar berlaku. Kalau ada sesiapa yang boleh tolong pandu, pergi terus ke hospital berdekatan. Kalau mangsa tak mampu bergerak atau simptomnya terlampau teruk, telefon 999 dengan segera, berikan ke semua maklumat mangsa dengan tenang dan ikut arahan pegawai di talian. Jangan panik. Korang boleh gunakan hospital locator dan cari stroke ready hospital yang berdekatan dengan kawasan anda. Tapi peringatan tulus ikhlas dari Dr. Mala ketika dalam kecemasan sebegini, janganlah drive jauh pergi ke hospital stroke ready kalau ia bukan hospital yang paling dekat dengan korang. So call 999 atau pergi ke hospital terdekat untuk rawatan kecemasan dan untuk stabilkan mangsa dulu. Pihak ambulans akan buat yang sepatutnya dan jika perlu pesakit akan dirujuk ke hospital stroke ready once patient dah stabil. Ingat ya, redah jam, drive lebih jauh hanya untuk cari hospital stroke ready boleh lebih memudaratkan. So, call ambulance terlebih dahulu. So, korang save video ni dan simpan maklumat ni hari ini supaya kalau ada kecemasan berlaku, bila kecemasan berlaku, tacut, korang boleh terus bertindak, bukan panik. Untuk maklumat lanjut, boleh layari laman web di bawah. Kempen kesedaran ini dibawakan khas untuk anda oleh Angels Initiative.